Oh. Tengok nak buat apa deh. Duk piko padi. Hari ni kita nak tengok suasana tempat demo buat sawah padi nyedong di kampung dah. Suasana nak comel tak mana dak kita tengok ni. Dah masya-Allah sungguh tengok ni. Hari ni lepas hujan tengok di belakang kita nu dak. Duk di sawah padi. Masya-Allah comel tengok belakang kita ni. Nu. Ni kampung saya dia lah, kampung Kamuting dak. Hari ni melak duk dalam musim dia mau buat padi lah, dia mau nyedong. Kita pergi jumpa dengan mek dia. Mek dia dak nyedong tu dak. Kita tengok suasana. Tapi ni atau suasana ni sangat comel dah. Bos musim padi hijau tu dak, hijau semua tu comel lagi. Tengok nu. Masya-Allah ada dengan apa? Sum. Nu. Kabuk-kabuk itu dak nu. Dengan kabuk-kabuk. Comel. Mari tengok. Di belakang kita ni tempat nyabuk dah. Dia mau nyabuk sini sudah siap puk dah. Dia mau pergi nyedong. Dah. Nyedong tu benih pak dia mau galah gerak sudah dah. Kita tengok suasana dah pak mek dia nyedong aguan dah. Ni duk tepak. Duk tepak kakak dia duk nyedong dah dah. Kita tengok cara-cara nyedong. Nyedong apa? Nyedong semak dah. Mari tengok. Dulu kita mari buka cuang ngete dulu dah. Ni nyedong pula dah. Mari tengok, kita mari tengok cara-cara nyedong dah. Saya biasa tengok dah setengah orang dalam ni tak biasa tengok. Mari tengok cara-cara selit lagu mana dah. Mari tengok dekat. Mari tengok cara-cara menyedong ni. Dah. Dia dah lama. Ya ambil apa? Ya ambil buah apa pahau? Ya. Tiga dah. Ambil 3 lepas tu. Banyak besar 3. Selit masuk dalam tu. Tangi baik nak cara-cara selit tu. Jangan nak tangi sikit. Mek ibu jari ni tekir kita dah. Tekir masuk dalam selit. Ya kena jari banyak mana tu? Luah ni lah dah. Dia tak boleh rapat lanjut tak boleh. Wah. Banyak. Wah tak lebak. Ni penyedang hak ni. Hak ni enggak ni. Dah belas setengah benar dah ni. Suasana. Penyedang ni gini ya. Hari ni. Mari tolong dah. Mari tolong mak buah. Okey kita nu nak nu. Molek kabuk nu. Dah. Di pojok bukit nu nampak cie nu. Nu nampak cie rak. Skeping ni nak sudah dah weh tengok ni. Nak sudah dah. Dah nak penuh keping dah. Tengok ni. Dah. Tapi tengok view ni comel tengok nu. Dak. Di belakang kita nu dah. Nampak dengan kabuk-kabuk itu dah. Cara-cara menyedong dah takut setengah hari tu tak tahu dak ni. Hak ni saya boleh kuih 2. Hak ni boleh 2 lubang dah. 2 pudu panggil ni. Dah cara-cara dia ni, selit lagu ni ya. Dah, mek kukus selit ni pak selit masuk dalam lubang dia ni. Mari tengok dekat-dekat ni. Sini dah. Ni. Dengan apa dak? Perup. Sudah sah boleh dah. Sah lagi. Kita sah. Perup. Sudah. Tu dia. Nak tu. Dah. Saya tak apa saya anak kampung dia. Tahu cara-cara dah setengah orang hak tak tahu dak. Inilah cara-cara. Ni baru nyedong dah. Ya belum nak nyedong tu dia kena nabur dak. Nabur cabuk. Nabur lepas tu sudah nabur sudah tu dia padi dia hijau tu dia nyabuk dah. Nyabuk sudah dak. Dia kena galah dah. Belum cabut tu galah dah. Cung rawang nak besar tu dah. Dia benar kena galah, kena gerak. Lepas tu nyabuk. Lepas tu nyedong macam ni. Dah. Inilah cara-cara buat benih. Pas sini. Ni bekas beri ni rak dia makan ketel, makan gapo, makan ikan gapo rak dia mai berak sini tengok bekas dia ni. Bekas beri ni dulu dia mengata dah. Dia jijik atas dia ni kaki nak kata dah. Tak tahu juga sungguh dak lah dah. Dia mengata lah dah dulu ni. Ni pan duduk ni buah dia boleh makan ni dah. Ni abang kata pan duduk ni. Dah duduk dalam benih juga rak kita memang terang makan lah. Abang kata buah duduk burung pun suka makan juga dah. Mari tengok ni sebenarnya. Dia nak manis-manis man tak. Dah. Manis man gitu. Dah. Nak suasana nu.